Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamimil khayya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ Fadharhum wa ma yaftarun. Sadaqallahul azim. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, sahabat-sahabat ahli jawatan kuasa masjid, adik-adik, abang-abang, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan rahmat dan kasih sayangnya. Masih lagi Allah berikan kesempatan, peluang kepada kita semua untuk sama-sama berada di dalam rumah Allah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga dah memasuki bulan, di antaranya bulan Rabiul Awal, yakni bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Tuan Guru Syekh Aminuddin Haji Abdul Rahim, seorang ulama di Kedah, menyatakan bahawa menjadi satu kewajipan, tanggungjawab kita untuk menzahirkan kegembiraan saat memasuki bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kecintaan seorang umat buat baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa tanda kecintaan kita yang kita sebut kita rindu pada Nabi, cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalaulah masuk dalam bulan Rabiul Awal sekalipun kita tak mampu nak ingat kepada susuk batang tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ingat kepada kita berbeza bagaimana kita ingat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi kita ingat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya pada bulan Rabiul Awal semata-mata. Itu pun kalau kita sambut, kita raikan. Tapi Nabi SAW ingat kepada kita sebagai umatnya setiap masa, waktu dan ketika. Doa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat kepada umatku, kata Nabi SAW. Sebab tu dalam bulan Rabiul Awal ini, para alim ulama menyusun aktiviti, program-program di kalangan kita supaya bukan semata-mata kita nak menyambut Rabiul Awal itu, tetapi nak sebagai tanda ingat semula kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah bulan-bulan lain kita disibukkan dengan urusan kehidupan kita, urusan keluarga, urusan dunia dan sebagainya dalam kehidupan kita,
Masuk saja bulan Rabiul Awal, mudah-mudahan kita balik semula, ingat semula kepada kecintaan kita, kerinduan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dalam bulan Rabiul Awal ini kita selak semula kisah bagaimana perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya nak membawa agama Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah hari ini kita mampu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman dan Islam yang kita kecapi pada hari ini dengan pelbagai kenikmatan, kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita terus suburkan kecintaan, kerinduan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ni kita nak masuk dalam bab yang keempat, kitab jin dan syaitan dalam kehidupan manusia, berkaitan dengan yakni penindasan syaitan ke atas diri manusia. Kita akan bicarakan apa yang dimaksudkan dengan syaitan. Sebelum ni kita dah kongsi, dah bicarakan tentang bagaimana asal usul penciptaan jin. Kita kenal bangsa jin ini bukan tujuan untuk kita rapat, nak kita kawan dengan bangsa jin ni, tak. Kita kenal bangsa jin, asal usul penciptaan jin, supaya kita boleh dalam kehidupan kita, kita minta supaya Allah lindung diri kita dan keluarga kita daripada gangguan bangsa jin. Begitu juga dengan syaitan. Sebab apa kita nak kena kenal penciptaan ataupun syaitan? Kita akan masuk nanti, kita akan kongsikan tentang permulaan kederhakaan iblis, konspirasi jahat iblis kepada manusia dan sebagainya, insya-Allah. Untuk apa? Tujuannya supaya kita lebih berhati-hati dalam kehidupan kita. Yang kita ini memang kita dalam kehidupan kita tak lari daripada bisikan hasutan syaitan yang sentiasa berusaha untuk apa? Dia dah janji depan Allah Subhanahu wa taala, selagi belum kiamat dia akan menyesatkan anak Adam. Kita lah misi dia untuk menyesatkan kita, nak mensasarkan kita supaya jauh, makin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dalam kalangan kita masih kenal ataupun kita ingat, kita tahu tentang bangsa jin syaitan ini, mudah-mudahan kita boleh pelihara diri kita, ahli keluarga kita daripada gangguan jin syaitan dan sebagainya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksudkan dengan syaitan? Ibnu Jarir At-Tabari menyatakan di dalam bahasa Arab, syaitan bererti setiap pembangkang, baik daripada kalangan manusia, jin, binatang dan sebagainya. Ada di kalangan manusia, di kalangan bangsa jin, dan di kalangan haiwan, binatang pun ada syaitan di kalangan binatang. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-An'am ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinn yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Yang bermaksud, dan demikianlah kami jadikan pada tiap-tiap nabi musuh, iaitu syaitan, daripada jenis manusia dan daripada jenis bangsa jin. Sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhanmu menghendaki, nescaya mereka tidak mengerjakannya.
maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Surah Al-An'am ayat 112. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua pandangan tafsir di kalangan para alim ulama menyatakan bahawa yang disebut sebagai syaitan-syaitan daripada kalangan manusia ataupun daripada kalangan jin tersebut, berkata Ikrimah, yakni maksud syaitan-syaitan manusia adalah para syaitan yang bersama manusia, dan maksud syaitan-syaitan jin adalah para syaitan yang bersama dengan bangsa jin. Bukanlah maksudnya terdapat syaitan daripada kalangan manusia, tetapi yang dimaksudkan ialah bahawa iblis telah membahagikan tenteranya kepada dua golongan. Yang pertama, golongan kepada manusia, dan satu lagi golongan kepada bangsa jin. Yang ni yang disebut oleh Ikrimah, disebut dua iblis, dia pecahkan di kalangan tentera-tenteranya dua golongan. Satu golongan yang bersama dengan manusia dan satu golongan lagi bersama dengan bangsa jin. Kemudian ada satu lagi tafsir yang menyatakan bahawa, berkata Qatadah, Mujahid dan Al-Hasan Al-Basri, sesungguhnya dalam kalangan manusia itu ada syaitan, sebagaimana dalam kalangan bangsa jin juga ada syaitan. Dan syaitan itu ialah setiap yang melampau dan derhaka daripada segala sesuatu. Sesungguhnya apabila syaitan, yakni daripada kalangan bangsa jin, tidak mampu menggoda seorang mukmin dan gagal menyesatkannya, maka dia akan pergi kepada seorang manusia yang derhaka, iaitu syaitan daripada kalangan manusia, lalu dia menghasutnya terhadap mukmin tersebut supaya dia dapat menimbulkan fitnah ke atasnya. Majoriti para alim ulama menyatakan bahawa pandangan yang kedua ini, pendapat yang kedua ini, iaitu di kalangan manusia itu ada syaitan yang disebut sebagai syaitan di kalangan manusia. Dalam satu hadis Nabi SAW, ketika mana Nabi SAW sebut kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, ta'awwaz billahi min syarri syayatinil jinni wal ins." Qultu awali ins syayatin? Qala na'am. Abu Dzar, Nabi SAW sebut kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatan syaitan-syaitan daripada kalangan jin dan manusia." Abu Dzar tanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ada ke di kalangan manusia ini di kalangan manusia ini syaitan?" Kata Nabi SAW, "Ya, di kalangan manusia itu ada syaitan." Sebab tu dulu ada pernah cerita kes filem yang sampai disebut ahli setan. Jahat tak jahat manusia ni, dia punya perangai dia jahat, dia sampai dia sebut ahli setan. Ahli setan. Yang ni sebut ada manusia, kita sampai sebut manusia bertopengkan syaitan. Yang tu yang sebut dalam Al-Quran. Ada yang disebut Nabi SAW sebut dalam hadis, minta Abu Dzar radhiyallahu anhu minta perlindungan kepada Allah. Bila mana syaitan ini daripada kalangan bangsa jin, dia akan buat kejahatan, nak merosakkan, menyesatkan bangsa manusia. Begitu juga dalam kalangan manusia ada syaitan yang sifat dia seru kepada kejahatan. Sifat dia melakukan maksiat dan kejahatan dalam kehidupan dia. Yang ni yang disebut syaitan daripada kalangan manusia. Ada orang tanya, apa beza jin dan syaitan, Ustaz? Di kalangan iblis, iblis ni apa pula? Iblis adalah makhluk yang Allah ciptakan sebelum dia ingkar
kepada arahan perintah Allah Subhanahu wa taala supaya sujud kepada Adam alaihissalam. Nanti pertemuan yang akan datang kita akan kongsikan tentang permulaan kederhakaan iblis. Bila mulanya iblis ni dia engkar, dia derhaka kepada Allah. Kalau kita kata kita hebat dalam beramal, iblis dulu pernah hebat dalam beramal taat pada perintah Allah, iblis suatu ketika dulu. Tapi bila mana dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sujud kepada Nabi Adam, tanda hormat, dia mula datang sifat sombong dalam hati iblis. Dia engkar untuk ikut arahan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iblis, syaitan, 100% di kalangan syaitan ini dia akan masuk ke dalam neraka. Berbeza bangsa jin, ada di kalangan bangsa jin yang akan masuk ke dalam syurga dan ada di kalangan bangsa jin yang masuk ke neraka. Sebab tu kita tengok perbincangan kita sebelum ni, kita ada sebut tentang bangsa jin ini dia ada agama dia. Ada di kalangan bangsa jin ini dia pun mempunyai mazhab, pandangan mereka masing-masing. Dia beragama, ada yang tidak beragama di kalangan bangsa jin. Maknanya dalam kalangan bangsa jin ada yang soleh dan ada yang beriman dan ada yang kufur, yang menentang Allah Subhanahu wa taala di kalangan bangsa jin. Bagaimana kalau di akhirat kelak, adakah bangsa jin dan syaitan ini ditimbang amalannya? Bangsa jin sebagaimana manusia, kita ditimbang amalan kita. Berbeza dengan syaitan yang tidak ditimbang amalannya. Dan memang syaitan ini dia adalah sifat melakukan kejahatan di permukaan bumi ini. Dia buat kejahatan, buat kemungkaran dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalaulah syaitan daripada kalangan manusia, dia ada, kalau kita sebut bagaimana nak tengok jahat tak jahat manusia ni, sampai satu tahap kita tak boleh fikir dia boleh buat perkara jahat tu sampai tahap tu. Dia boleh perkosa budak bawah umur 7 tahun, kecil lagi, dia boleh buat sampai tahap macam tu. Jahat tak jahat manusia ini, dia boleh dera anak-anak kecil tu, dia pukul, tak ada peri kemanusiaan langsung, tak ada rasa belas ihsan langsung. Sebab apa? Sebab dia ada sifat ataupun syaitan dalam tubuh badan dia. Yang ni yang disebut syaitan daripada kalangan bangsa jin. Dalam ayat yang kita bacakan tadi ada maksud yang disebutkan sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Sebab tu di kalangan bangsa jin, yang syaitan daripada kalangan bangsa jin, bila mana dia tak mampu nak menggoda seorang mukmin, seorang yang beriman, yang taat pada perintah Allah, dan dia gagal nak menyesatkannya, maka dia akan pergi berbisik kepada manusia yang derhaka. Manusia di kalangan yang disebut sebagai syaitan di kalangan manusia ni, dia akan berbisik menghasut manusia tersebut, lalu dia menghasut terhadap mukmin tersebut supaya dia menimbulkan fitnah ke atasnya. Dia cuba juga bagaimana nak menyesatkan manusia ni. Dia cari manusia yang disebut sebagai syaitan daripada kalangan manusia itu. Sebahagiannya dia membisikkan perkara-perkara yang indah supaya apa? Untuk menipu manusia. Sebab tu kadang-kadang kalau kita ada godaan-godaan hasutan bisikan syaitan, dia datang supaya kita buat perkara-perkara yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tu dalam kehidupan kita disuruh buat amalan-amalan dalam kehidupan kita yang Nabi SAW susun dah, cantik dah. Bangun daripada pagi ada doanya, bangun tidur doanya, nak
masuk bilik air ada doanya, keluar tandas, nak mandi, nak keluar rumah, nak memulakan kenderaan, nak buat kerja, semua ada doa. Sehinggalah kita nak tidur semula, nak berehat pun sampailah ada doa supaya nak minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan yang dikeji ini. Berkata Malik bin Dinar, sesungguhnya syaitan manusia lebih berat, yakni lebih berbahaya ke atasku daripada syaitan jin. Syaitan daripada kalangan manusia ni lebih dahsyat, lebih bahaya daripada syaitan daripada kalangan bangsa jin. Ini kerana apabila aku berlindung kepada Allah, syaitan daripada bangsa jin ini akan pergi daripadaku. Tetapi syaitan manusia datang kepadaku lalu menarikku kepada maksiat secara terang-terangan. Ini yang disebut, kalaulah kita ada gangguan ataupun syaitan daripada bangsa jin yang kerjanya memang nak ganggu manusia, doa-doa yang kita boleh amalkan, baca doa yang Nabi SAW ajar pada kita supaya minta berlindung. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Minta berlindung dengan Allah. Syaitan daripada kalangan bangsa jin ni akan lari. Baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Syaitan daripada kalangan bangsa jin ini, dia tak tahan dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran tersebut, mukjizat daripada Al-Quran. Dia terkesan tak? Dia terkesan dengan bacaan ayat tersebut. Sebab tu kadang-kadang respon daripada bangsa jin dia berbeza. Kalaulah dia sedang gelak, kalau kita sedang baca, kita baca ayat ruqyah tersebut, dia gelak. Dia ketawa, macam tu je kau baca. Dia gelakkan kita. Aku pun tahu. Kadang-kadang dia boleh sambung ayat kursi yang kita baca. Allahu la ilaha illa, dia sambung Allahu la, siap berlagu lagi. Tapi dia terkesan tak? Dia terkesan. Dia sedang dalam keadaan sakit ketika itu. Ada kadang-kadang respon daripada bangsa jin, dia menangis. Dengan tangisan tersebut, dia nangis, dia respon, tindak balas terhadap bacaan ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan. Dia terkesan dengan bacaan tersebut. Kadang-kadang dia diam je, tak bercakap apa, dia diam. Tapi lama kelamaan dia akan terkesan dengan ayat bacaan tersebut. Sebab tu beza kalau kita baca Al-Fatihah, keyakinan kita membaca Al-Fatihah tersebut dengan keyakinan orang yang soleh, orang yang betul-betul dia faham maksud Al-Fatihah tersebut dan dia hayati maksud tu. Sebab tu saya, kalau guru saya ruqyahkan baca, minta, ada pesakit minta baca, dia baca Al-Fatihah sekejap, Bismillahirrahmanirrahim, hembus dah, selesai. Kita baca habis Al-Fatihah, habis satu macam-macam ayat dah, tak datang keyakinan tu. Yang sembuhkan tu bukan kita yang baca ni. Sebut air tawar. Kadang-kadang orang yang minta supaya kita baca tu, dia lebih soleh daripada kita. Dia lagi mujarab, lagi afdal baca sebenarnya. Seorang ayah, seorang ibu datang nak suruh tawarkan air untuk anaknya, lebih afdal mak dan ayah ni yang baca. Allah lebih muliakan mak ayah berbanding kita. Kadang-kadang kita rasa segan, kan, orang datang minta, sedangkan yang Allah muliakan ibu dan ayah tu. Pangkat ibu dan ayah, seorang ibu, apatah lagi seorang ibu, dia baca Al-Fatihah tersebut, lebih Allah muliakan keyakinan kita kepada bacaan tersebut. Sebab tu ayat kursi ataupun ayat-ayat dalam Al-Quran yang kita amalkan, beza kalaulah seorang penghafal Al-Quran, kadang-kadang dia menghafal dengan sekadar menghafal semata-mata.
Kalau berlaku kerasukan, berlaku gangguan, minta supaya penghafal Al-Quran untuk bacakan. Boleh jadi kadang-kadang dia tak terkesan. Sebab apa? Dia sekadar menghafal semata-mata. Berbeza kalau dia menghafal dan dia betul-betul hayati ayat tersebut, dan dia ada keyakinan kepada ayat yang Allah sebut, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmah. Allah turunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh. Bacalah apa pun. Kadang-kadang orang tanya, Ustaz, apa amalan yang ayat apa yang bagus, yang baik untuk saya amalkan? Baca Al-Quran dekat. Baca Al-Quran. Dalam Al-Quran tersebut semua kesembuhan. Cuma adalah di kalangan ataupun di antara ayat-ayat tersebut yang kita boleh ambil sebagai disebut ayat uqiyah syar'iyah, sebagai panduan. Sebab ayat-ayat tu ada kelebihan-kelebihan, maksud tersendiri di ayat-ayat tersebut. Tapi hakikatnya semua di dalam Al-Quran tersebut mukjizat yang kalau kita baca, dia akan jadi kesembuhan kepada diri kita ataupun orang yang kita bacakan. Sebab tu syaitan daripada kalangan bangsa jin, bila kita baca ayat Al-Quran, dia terkesan dengan bacaan tersebut. Tapi kalau kita bacakan kepada manusia, syaitan daripada kalangan manusia, dia tak larinya. Lagi dia baca, dia tegur kita lagi. Salah tu kau baca tu. Sebab tu bahayanya syaitan daripada kalangan manusia lebih berbahaya daripada syaitan daripada kalangan bangsa jin. Syaitan daripada kalangan manusia kita tak boleh kenal. Bukan kita boleh sebut, kamu syaitan ni, kamu tak boleh kenal pun. Kita tak akan kenal, melainkan dia tunjukkan sifat kejahatan dia. Dia zahirkan sifat-sifat yang dia buat kerosakan, maksiat dan sebagainya. Barulah kita kenal, ini sifat syaitan. Ada di kalangan kita yang buat kadang-kadang yang melakukan sihir. Yang melakukan sihir, dia hantar sihir kepada seseorang. Tujuan dia untuk apa? Nak puaskan hati je. Kalau aku tak boleh, biar semua tak boleh. Kalaulah aku tak dapat si dia, biar semua tak dapat. Dia nak memuaskan hati dia kononnya. Tapi hakikat dia makin tak tenang dalam kehidupannya. Baru-baru ni ada seorang cikgu India. Dia datang daripada Puchong. Kawan kepada dia, cikgu juga, dia datang. Dia sebut cikgu India ni perempuan. Dia dah rasa dah berbulan-bulan, hampir setahun, dia berubat nak hilangkan penyakit kulit dia. Gatal-gatal habis satu badan. Sampai berair. Nak buat kerja tak boleh. Pergi sekolah jadi tak boleh nak fokus. Tak tenang. Kena ganggu tiap-tiap malam. Saya tanya, dah pergi jumpa doktor? Dah. Bukan doktor biasa, klinik biasa, hospital pakar. Doktor pakar dah pergi. Dah letak ubat dah. Dah letak ubat dah, Ustaz. Tak hilang-hilang juga. Datang, saya ruqyahkan. Baca ayat Al-Quran. Dia ada tindak balas. Dan memang sah dia diganggu dengan gangguan sihir kerjaya. Kalau tengok fikir tak logik kan. India kan. Tujuan dia untuk apa? Tujuan sihir kerjaya tersebut satu je. Dia nak biar kau berhenti daripada kerja tu, tak payah buat kerja lah. Orang yang dibenci. Tujuan dia apa? Nak merosakkan kerjaya dia. Tak boleh nak fokus dengan kerja. Dia sehingga tahap dia diganggu dengan gangguan santau yang teruk. Santau ni datang daripada mana?
Santau ni datang daripada bahan-bahan, sisa-sisa. Santau ni antaranya sepihan-sepihan kaca, paku-paku lama, paku-paku yang dah berkarat. Kadang-kadang dia boleh jadi antaranya benang, tali, tangsi dan sebagainya. Semua tu dia boleh buat santau, dan dia santau seseorang sehingga bahan-bahan tu berada masuk dalam tubuh badan seseorang. Bila dah masuk dalam tubuh badan seseorang, apa berlaku? Dia akan kesan kepada fizikal dalaman tu. Antara tanda-tanda kepada santau, tanda-tanda bila mana dia diganggu dengan gangguan santau, antaranya yang jelas, dia mengalami gatal yang melampau. Dia bukan gatal yang kita selalu faham, gatal perempuan, tak. Ni gatal badan ni. Tubuh badan dia gatal. Gatal tu, sapu minyak tak hilang, sapu ubat tak hilang. Kalau dia ambil minyak zaitun tu, sapu gosok dekat kawasan yang gatal tu, dia akan keluarkan sepihan-sepihan seolah-olah macam sepihan kaca. Sampai satu tahap kadang-kadang dia sakit perut yang melampau, sakit kepala, pening kepala, antara tanda-tanda. Batuk yang tak hilang-hilang. Saya pernah rawat seorang pesakit, dia batuk hampir setahun, 2 tahun. Hampir 2 tahun, batuk tak hilang-hilang. Makan ubat, hilang kejap jadi balik. Makan ubat, hilang kejap jadi balik. Lepas kita ruqyah kan, dalam sesi rawatan tersebut, selang berapa minggu, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala sembuh. Memang tanda-tanda santau ada dalam tubuh badan dia. Sebab tu apa nak, kebanyakan yang disahkan mengalami ataupun disahkan dengan penyakit kanser, majoritinya, saya tak kata semua, tapi majoritinya asal usulnya berpunca daripada santau yang kita tak sedar kita kena. Orang yang belajar santau ni, dia ada, dia panggil syarat dia untuk khatam ilmu santau tu. Dia boleh belajar ilmu santau ni. Antara syarat dia apa? Dia wajib kena lepaskan ilmu santau tu, dan dia kena santau orang yang dia tak kenal siapa-siapa. Sebab tu kebanyakan kalau kita dengar santau daripada angin, santau angin datang daripada mana? Itu tak ada tujuan, tak ada orang lain yang memang dia nak tuju pada kita, tak. Kadang-kadang dia lepaskan santau tu dekat kedai-kedai makan ataupun di khalayak ramai, orang yang ramai, tengah ramai tu dia lepaskan pada waktu tu. Sebab tu apa yang perlu kita buat? Yang ni ya, perlindungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah izinkan berlaku, berlaku. Kalaulah atas sebab dengan amalan yang kita buat, zikir yang kita lakukan dan sebagainya, Allah lindung diri kita, Allah lindung. Tapi hakikatnya perkara tu realiti berlaku. Ilmu santau ni sekejap je dia belajar. Sekarang ni mudah sangat, online dia. Dahsyat tuan-tuan. Makin canggih, makin moden zaman ni, makin bijak Tok Bomoh ni. Dia buat e-book lagi. Dia buat buku tu lagi. Dia boleh buat bisnes niaga lagi. Yang dapat kesan masyarakat kita. Bila berlaku, datang jumpa. Sebab tu kalaulah kita sebagai masyarakat ataupun orang awam yang tak ada ilmu, kita nak pergi berubat dengan perkara tersebut pun kita kena hati-hati. Jumpa dengan kaedah yang suruh buat pelik-pelik dan sebagainya. Tahu, tapi ini syaitan daripada kalangan manusia ni yang kita takut ni. Kerja dia, memang kerja dia jadikan bangsa jin, syaitan dan bangsa jin sebagai teman, kawan dia.
Dia minta perlindungan kepada bangsa jin dalam kehidupan dia. Ni. Nak kata bahaya tak bahaya, syaitan daripada kalangan manusia, dia buat kejahatan, nak merosakkan seseorang. Saya pernah cerita satu universiti, saya tak di Selangor. Ada seorang pensyarah dinaikkan pangkat sekejap je. Lepas dia naik pangkat terus dia kena gangguan yang sangat teruk. Sehingga tuan-tuan, dia duduk dekat meja pejabat dia tu, terus jam kepala dia. Tak boleh nak cakap apa. Berapa ramai di kalangan businessman yang bila mana dia ada gangguan, dia duduk dalam mesyuarat, lidah jadi kelu terus. Padahal sebelum tu elok je. Terus jadi tak boleh cakap, tak boleh nak buat apa. Ni jahatnya gangguan bila mana berlaku. Daripada mana asal usul punca? Ni syaitan daripada kalangan manusia yang buat. Tujuan dia untuk apa? Aku tak dapat, biar semua tak dapat. Aku tak boleh, biar semua tak boleh. Saya pernah cerita dulu satu tempat. Adalah satu tempat sehingga tahap orang minta maaf sebut, ni kaki masjid ni. Kaki yang pergi memang setiap-tiap hari pergi masjid pun terlibat dalam sihir menyihir ni. Macam mana Ustaz tahu? Dah banyak kes berlaku dekat tempat yang sama, tujuan yang sama, benda realiti tu berlaku perkara tersebut. Yang saya nak sebut tu, bahayanya syaitan daripada kalangan manusia. Yang disebut tadi, sesungguhnya syaitan manusia lebih berat, lebih berbahaya ke atas diri, ke atasku daripada syaitan daripada kalangan bangsa jin. Syaitan daripada kalangan bangsa jin, azan dia lari, lintah pukang dia. Manusia, kita azan kan, dia tak lari, makin dekat, makin dekat. Orang kata baca ayat kursi tu tak load, ambil kursi tu hempuk terus kat kepala dia, baru tahu. Bahaya tak bahayanya syaitan daripada kalangan bangsa jin. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan syaitan daripada kalangan manusia, sebagaimana dia mencipta juga syaitan daripada kalangan bangsa jin. Kemudian ada juga hadis daripada At-Tabari yang sanadnya daripada Aslam Al-Adawi radhiyallahu anhu bahawa Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah menunggang binatang yang berjalan dengan lagak sombong. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memukulnya, namun jalannya semakin sombong. Oleh itu dia pun turun daripadanya dan berkata, sesungguhnya haiwan yang kalian berikan kepada aku tunggangi ini ialah syaitan. Syaitan daripada kalangan haiwan, daripada kalangan binatang. Sayyidina Umar bila mana menunggang satu kenderaan, tunggangan tersebut disebut tadi berjalan dengan lagak sombong. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tegur, pukul, semakin sombong. Akhirnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebut, haiwan binatang yang aku tunggangi ini ialah syaitan. Aku tidak akan turun daripadanya melainkan disebabkan jiwaku mengingkarinya. Maksudnya di kalangan haiwan binatang pun ada syaitan di kalangan mereka. Nabi SAW pernah sebut, ada dalam satu hadis, anjing hitam ialah syaitan. Yang disebut dalam hadis tu, bukan kata semua anjing hitam, tapi nak bagi tahu anjing di kalangan binatang, di kalangan haiwan juga ada syaitan di kalangan haiwan. Saya berkata sanad hadis ini hasan. Seterusnya Ibnu Jarir At-Tabari menyatakan setiap pembangkang disebut sebagai syaitan adalah kerana tingkah laku dan tindakan serta seluruh budi pekertinya sangat jauh dengan nilai-nilai kebaikan.
Maksudnya sifat yang disebut sebagai syaitan ini adalah yang sentiasa melakukan kejahatan dalam kehidupannya. Tingkah laku dan tindakan yang sangat jauh dengan nilai-nilai kebaikan. Sebab tu dalam kehidupan kita ada adab, akhlak yang kita kena jaga. Bagaimana kita nak masuk dalam masjid? Adab bagaimana kita nak bergaul? Kita berhenti sekejap untuk azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله